Hai semua, saya Dr. CK. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit kesilapan biasa yang kita tanpa sedar masa jaga pokok indoor. Mungkin ramai buat tapi tak perasan. Jadi kita nak kongsi sikit lah, common mistake lah. Jadi menjaga pokok indoor sepatutnya buat rumah rasa lebih tenang. Tapi realitinya ramai pemilik pokok rasa kecewa bila pokok hidup tapi dah cantik. Daun ada tapi nampak pucat, layu. Dia nampak macam okey-okey tapi dia nak kata dia subur pun tak subur, nak kata dia macam nak mati pun tak, tapi dia tak membesar. Jadi semua yang peliknya ialah semua ini berlaku tanpa kesilapan besar yang jelas. Katakan mungkin mereka rasa dia letak baja sepatutnya nampak okey, tapi lepas letak baja tu masih tak okey. Jadi hakikatnya kebanyakan masalah pokok indoor datang daripada kesilapan kecil yang kita buat tanpa sedar, bukan kerana kita malas atau tak pandai. Jadi mari kita lihat adalah beberapa kita kata common pitfall yang biasa berlaku untuk penjagaan pokok indoor. Pertama sekali, terlalu kerap buat sesuatu. Ini kesilapan nombor satu. Ramai fikir lagi kita buat banyak lagi baik. Contoh kata alih-alih silam. Ini memang case sangat ketara kalau untuk katakan pokok succulent ataupun cactus, kerana jenis tanaman ini dia tak perlu air banyak. Jadi kalau kita katakan setiap kali kita siram, memang nanti dia akan rotted, melepuh. Jadi pokok indoor ini dia tidak suka perubahan mendadak lah. Jadi kita jangan ganggu dia terlalu kerap, kerana kalau tak, pokok dia pun akan stres juga. Jadi oleh itu kurang buat apa-apa lebih baik daripada terlalu banyak cuba. Dan yang kedua tu ialah betul, ini biasa pun banyak soalan kami terima lah daripada prospek produk Agropinta, iaitu anggap semua masalah boleh dan perlu diselesaikan dengan baja. Jadi bila sekarang bila daun nampak tak okey ataupun pertumbuhan perlahan liasi, biasa ialah tanpa baja. Tapi kadang-kadang untuk case pokok indoor kita bukan sekadar tanpa baja semata-mata sahaja, kerana kebanyakan case tu dia bukan kekurangan nutrien dan kadang-kadang dia adalah disebabkan katakan pengudaraan, persekitaran tertutup. Jadi baja tambahan ni tak semestinya memberi kesan dan kadang-kadang akan memburukkan keadaan. Jadi apa yang pokok dia perlukan ialah kita nak tahu apa yang menyebabkan dia, dan kita pun kena pastikan. Jadi bagi dia satu rutin yang konsisten, jangan kadang-kadang tanpa ini tanpa